Assalamualaikum. Setelah mendapat banyak feedback mengatakan step yang saya tunjukkan pada video sebelum ini agak complicated dan memerlukan banyak manual step. Jadi apa yang saya buat kali ini adalah saya akan pecahkan setup ataupun step ni kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah basic setup dan yang bahagian kedua adalah advanced setup. Okey, untuk basic setup, basic setup ni adalah minimum step yang diperlukan untuk run robot. Maksudnya awak just key in 1 2 number, then load the robot, then dia akan perform, dia akan start trade. Okey, untuk advanced setup, advanced setup basically adalah untuk cara-cara untuk mengurangkan risiko trading dan juga untuk memaksimumkan profit. Maksudnya kalau anda gunakan default setting, okey, robot tu dah boleh perform, dah boleh run, okey. Tapi jika anda ingin memaksimumkan profit ataupun untuk mengurangkan risiko semasa trade, setting-setting yang lain perlu diubah. Jadi itu akan dibincangkan dalam bahagian advance. Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan basic setup. Okey, pertama sekali buka chart anda seperti biasa. Okey, selepas tu pastikan auto trading button disable. Okey, yang kedua, load robot, just drag. Okey, just drag dan klik OK. Okey, selepas anda klik OK akan keluar dua trend line. Okey, so apa yang anda perlu buat adalah gerakkan trend line untuk resistance kepada puncak candlestick dan gerakkan trend line untuk support kepada echo candlestick. Okey, selepas anda gerakkan support dan resistance line ni, so anda kena perhatikan di sebelah kanan bawah ni ada satu indikator. Okey, so anda kena checkkan, pastikan trade zone range bawah daripada 55. Okey, sekarang ni dia 67 untuk trade zone range dan H zone range 34. Jadi anda kena pastikan trade zone range bawah daripada 55. So apa yang saya buat, saya akan gerakkan support line ni kepada support yang berikutnya. Okey, so sekarang saya dapat trade zone range 53. Okey, so itu saja. Dan selepas anda pastikan semuanya okey, just turn on ataupun enablekan auto trading. Okey, so bila anda on kan, then dia akan start trade untuk anda. Okey, itu saja. Terima kasih.